Assalamualaikum. Kita bersama lagi. Satu lagi topik yang cukup menarik sebenarnya telah pun kami pilih kepada anda. Dan topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia adalah manifesto versus reality. Satu topik yang cukup menarik sebenarnya, bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat yang sudah pun berada di studio Hello Malaysia bersama dengan saya. Di sebelah kiri saya ini yang berbahagia, Datuk Dr. Hassan Ali, Presiden Jati. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita telah pun bersiap sedia untuk memperkatakan satu topik yang menarik sebenarnya. Silakan. Dan di ujung sana kita mengalung-alungkan semula kedatangan yang berbahagia, Datuk Aidit Ghazali, iaitu pengerusi eksekutif Akademi Aidit Sdn Bhd. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah baik. Tetapi saya ingin memulakan sesuatu yang mungkin jauh lebih menarik bersama dengan Datuk Dr. Hassan sendiri. Sidang akhbar yang diadakan hari ini oleh Jati telah mengeluarkan satu kenyataan yang cukup tegas, iaitu wajib undi Barisan Nasional. Kenapa kenyataan ini dikeluarkan, Datuk? Terima kasih para penonton yang hormati sekalian. Petang tadi saya, Datuk Aidit dan juga Profesor Datuk Dr. Siddiq Baber, maknanya pimpinan tertinggi dalam Jati Malaysia Jalur 3, telah mengadakan press conference ataupun sidang media. Dan kita telah menegaskan lebih kurang yang disebut oleh Syakawi tadi, bahawa wajib mengundi UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-13 yang akan datang ini. Now, kewajipan ini sebenarnya adalah bersandarkan kepada kehendak agama. Jadi mana-mana pun yang kita hidup, kalau kita tengok perjuangan Jati Syakawi ialah pertama, mengagungkan Islam. Kedua, memertabatkan bangsa Melayu. Ketiga, kita menjaga dan kita mendaulatkan institusi raja. Jadi kita tengok kalau itu perjuangan Jati, kita tengok di depan kita, siapa di antara parti-parti politik yang mampu menjulang, membawa, menghidup dan seterusnya menjamin kepada rakyat Malaysia peruntukan dalam perlembagaan yang disebutkan tadi itu dapat seterusnya dibawa dalam kehidupan umat ini. Jawapan yang jelas kepada kita, kalau jawapan-jawapan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pandang, yang kita rasa pun jelas. Kalau kita nak ambil Pakatan Rakyat misalnya, ambil tentang Islam. Macam mana saya nak wakilkan atau amanahkan kepada DAP misalnya tentang hal untuk menjaga Islam, mengagungkan Islam. Padahal kalau kita tahu, saya pun tak mau mengulang lagi macam mana penolakan tegasnya mereka menolak Islam hingga mengatakan, kalau kamu nak laksanakan Islam, kau langkah mayat aku dulu. Kalau itulah orangnya, itulah gabungannya, itulah komponennya, macam mana kita nak mengharapkan Islam itu kan subur di Pakatan Rakyat? Ambil yang Melayu pula. Bangsa Melayu kalau kita lihat, kita dapati dalam manifesto Pakatan Rakyat, saya tak masuk manifesto lagi, nak menyebutkan saja 35 muka surat Syakawi. 35 muka surat. Saya dah tengok, teman-teman dah tengok, saya 2-3 kali mengulangnya, tak ada satu perkataan Melayu pun, tak ada satu pun, not even single word touching on the questions of Melayu. Tak ada, satu pun tak ada. Jadi kalau misalnya tak ada dalam manifesto itu untuk 5 tahun yang akan datang, kalau mereka memerintah, artinya Melayu bukan menjadi agenda mereka. Okay, yang ketiga ialah tentang institusi raja. Institusi raja ni, tuan-tuan, kita kena lihat perlembagaan, sama ada perlembagaan persekutuan atau perlembagaan negeri dan undang-undang tubuh negeri. Di mana letaknya raja-raja ini? Bahkan dikatakan institusi raja ini merupakan last bastion kepada untuk menjaga keutuhan agama, keutuhan bangsa Melayu, terutamanya di negara Malaysia dan negeri-negeri juga. Okey, saya nak simpulkan begini. Jadi bila kita letakkan begitu, superimposekan begitu kehendak kita, kehendak Jati dengan apa realiti politik yang sedang berlaku sekarang, maka kita tengok pula. Dan sahabat-sahabat pun yang kedua, Syakawi, sahabat-sahabat selalu tanya kita, bahkan berdering-dering telefon, bahkan SMS yang begitu banyak yang dihantar kepada kita, Jati punya pendirian macam mana, Jati punya pendirian macam mana, Jati punya pendirian macam mana. Kita tak boleh senyap saja, kita tak boleh sunyi saja, kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh mengekakkan telinga, jadi kita mesti bersuara. Dan Alhamdulillah, bila kita bersuara, kita tanya sahabat-sahabat, kita tanya alim ulama, kita tanya ilmuwan, kita tanya agamawan, sama ada di pusat pengajian tinggi, sama ada mereka yang mempraktiskan agama dalam kehidupan sebagai pemimpin-pemimpin agama, ilmuwan-ilmuwan dan juga practitioners agama ini, akhirnya bersama dengan talent-talent, expertise yang ada dalam Jati, kita gabung
akhirnya kita membuat keputusan menggunakan asas-asas syar'i, asas-asas syarak bahawa wajib kita mengundi BN, UMNO BN dalam PRU ke-13 yang akan datang. Mungkin apa ni Tiap Cik, Dato' Aidit juga barangkali ada alasan-alasan yang lebih konkret untuk mengatakan kenapa apa ni rakyat Malaysia, kenapa pengundi wajib undi UMNO ataupun Barisan Nasional. Baik, terima kasih Syed Syukawi, Dato' Hassan dan sedang penonton sekalian. Saya bila nak buat satu pendirian, sebab saya ni ialah perunding ni dia kena fikir masak-masak daripada segala angle, apatah lagi kalau kita ni perunding Islam. Jadi bila saya fikir masak-masak, saya tanya segi apa yang saya nampak dan saya juga tanya segi apa yang ternyata dalam hukum Islam. Biar saya mula dengan apa yang saya nampak dulu. Pertama sekali, bila saya semak dan saya nilai aku janji ataupun manifesto Barisan Nasional, satu saya tengok pengisiannya tak ada yang menyalahi segi agama. Walaupun ada satu dua perkara yang mana saya sering kata ini kalau PM ada satu sesi khas dengan NGO Islam, settle benda tu, satu dua perkara. Tapi secara keseluruhannya saya tengok manifesto atau aku janji ini menepati jiwa Islam. Hanya masyarakat kena faham, menepati jiwa Islam ni ia adalah sesuatu yang infinite. Maknanya bila kita sampai satu tahap, ada satu tahap lagi. Bila sampai satu tahap, ada satu tahap lagi. Justru kalau masyarakat mengharapkan dengan satu manifesto ia ibarat sempurna, itu mustahil. Itu satu perkara. Kedua, saya tengok kesungguhan PM. Beliau bila menghuraikan aku janji itu, beliau menghuraikan seolah-olah benda tu wajib. Berbanding pula dengan di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat, ada yang sampai mengatakan bahawa manifesto itu bukan janji. Dan kalau katakan bila dia cakap begitu, kalau itu salah, kenapa yang pemimpin-pemimpin lain dan Pakatan Rakyat tak betulkan dia? Maknanya diam tanda setuju. Jadi, saya anggap bahawa di kalangan pemimpin Pakatan Rakyat, mereka masih lagi mempunyai satu persepsi, satu pendirian, cakaplah apa pun janji, itu bukan janji sebenarnya. Jadi macam mana saya nak pegang? Tapi saya tengok PM lain pula. PM bicara perkara itu seolah-olah dia wajib, dia memikul amanah yang berat, mesti laksanakan. Itu perkara kedua. Perkara ketiganya, kita lihat segi rekod prestasi. Baik, tak ada siapa boleh nafikan BN pun ada kelemahan. Tetapi apa PM telah lakukan dalam masa 4 tahun kebelakangan ini, dalam rekod saya lah, dalam setahun kebelakangan ni saja, yang saya rekod saya lah, 4 kali dia dah minta maaf atas kelemahan yang lalu. It takes a statesman, it takes a person with integrity and high noble qualities to say I am sorry. Berbanding dengan pihak-pihak lain yang mana pelbagai kelemahan telah ditimbulkan. You tak patut bicara, you tak patut kata you ni setuju dengan pluralisme, you tak patut liberal, you tak patut sokong LGBT dan pelbagai perkara. You tak patut nak ambil hak Allah segi hukum, menentukan orang ni masuk syurga atau tidak. Tapi kalangan mereka saya tengok tak ada pula cakap minta maaf. Jadi bila saya tengok orang ni tak minta maaf, dia ada sifat-sifat angkuh. Bila sifat-sifat angkuh yang mengingatikan saya, kenapa? Satu sebab iblis itu diusir keluar daripada syurga, sifat angkuh itulah. Jadi takkanlah saya nak pegang pada orang yang ada sifat angkuh. Itu 3 perkara yang saya lihat pada saya nilai pada apa yang saya lihat. Now, saya juga ialah seorang yang belajar segi agama. Mungkin saya bukan kelulusan dalam bidang syariah dan sebagainya, tapi kesungguhan saya nak merujuk pada orang yang mahir dalam agama ada. Dan agama ialah satu perkara yang sekarang ni mesti jadi sandaran pada para pengundi yang beragama Islam. Antara lain, dalam agama kita diajarkanlah ya, ada pelbagai kaedah, ada pelbagai prinsip dan sebagainya. Saya nak sentuh 5 lah Cik Syakawi, kalau kita boleh bersabar sikit dengan saya kan. Antara lain, bila Islam mengajar kita menolak sesuatu keburukan lebih baik dari menerima sesuatu kebaikan. Maknanya begini, kalau ada satu pihak dia menawar kita kebaikan, tetapi jelas dia juga membawa keburukan, kita nak ambil ke risiko itu. Kalau segi pengajaran agama kita kena tolak. Sebab apa? Kita tak boleh afford untuk mengambil risiko menerima sesuatu keburukan walaupun orang itu ada janji kebaikan. Itu perkara pertama. Keduanya, kalau katakan kita berhadapan dengan dua pihak,
Satu pihak ada kelemahan, satu pihak pun ada kelemahan. Tetapi yang satu pihak ni kelemahan dia bab syariat tak cukup. Bab akhlak ada cemar. Tetapi bab akidah dia okey, maknanya dia tak menentang akidah Islam. Satu pihak ni pula segi akhlak pun teruk. Segi syariat minta pula langkah mayat dulu. Bab akidah dia nak campur adukkan dengan pluralisme, liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Maka antara ni maknanya pihak yang sampai bab akidah pun tercemar, itu kita kena tolak. Maka di situ saya lihat BN nampak gaya inilah yang kita kena support. Baik, perkara seterusnya. Matlamat tak menghalalkan cara. Ya, ends does not justify the means. Ini pun ialah satu nilai sejagat. Bagi penonton-penonton yang bukan beragama Islam, anda tak boleh menafikan. Not everything can justify everything. Ya, just because the objective is good doesn't mean that you can do anything. Kalau you buat juga, you bersifat macam Machiavelli, di mana ends matlamat menghalalkan cara. Segi agama dan tuntutan nilai sejagat, kita tak boleh matlamat baik kita ikut semua cara, tak boleh. Jadi dalam hal ni Cik Syarkawi, saya tengok di pihak Pakatan Pembangkang ni lah yang saya lihat mereka ni begitu kemaruk dan rakus dengan matlamat mereka, sehinggakan mereka tak begitu indah kalau ini bawa pada perpecahan, kalau ini bawa kekeliruan, sampaikan nama Allah pun nak diterjemah, diguna oleh orang bukan Islam di dalam Bible, cara yang difaham oleh Bible itu pun ada di kalangan mereka awal-awal lagi nak persetujui. Ini kalau ikut pemimpin mereka sendiri ialah sama dengan mengkufur nama Allah. Berat tu. Berat tu sangat. Dan akhir sekali lah Cik Syarkawi, ya, kita ni Islam dipelihara dalam perlembagaan. Maknanya sama ada orang Islam atau bukan Islam, kita wajib bersama-sama mengagungkan perkara itu. Untuk memelihara perlembagaan, sekiranya untuk memelihara itu kita juga perlu entiti yang sanjung perlembagaan, entiti yang sanggup juga memartabatkan agama Islam dan hak-hak termaktub dalam perlembagaan. Maka entiti itu juga kita wajib untuk pelihara dan jayakan supaya apa yang termaktub dalam perlembagaan juga dapat dijaga. Jadi bila saya tengok dalam ini semua, rumusannya untuk PRU 13 wajib undi Barisan Nasional. Realitinya apa ni Datuk Hassan, ya, kalau kita lihat penyatuan apa yang dipanggilkan ataupun gabungan apa yang dipanggil sebagai Pakatan Pembangkang itu sendiri, apakah Datuk melihat bahawa secara realitinya yang rakyat Malaysia perlu tahu bahawa pakatan itu sendiri adalah merupakan satu pakatan yang rapuh, satu pakatan yang hanya dibuat untuk memenuhi kehendak barangkali seseorang ataupun sesuatu golongan sahaja, bukan seperti apa yang dibuat oleh Barisan Nasional sebagai contoh. Ini persoalan rapuh atau tak rapuh, layu atau tak layu, berkembang atau tak berkembang, solid atau tak solid. Daripada penilaian saya, daripada dekat dan jauh, dekat maknanya saya pernah dalam pakatan, pernah dalam PAS, naib presiden PAS dan Pusurujaya PAS, kan, ya. Jadi yang saya nampak kerapuhan itu oleh kerana tiap-tiap satu parti ini mempunyai ideologi dan mempunyai matlamat masing-masing. Ambil yang DAP nak menubuhkan negara sekular. DAP nak menubuhkan Malaysian, nak menjadikan Malaysia ini menggarap Malaysian Malaysia. Berbeza pula dengan PAS. PAS satu masa dulu mempertahankan hampir 60 tahun nak menegakkan negara Islam, nak melaksanakan hudud dan kepimpinan PAS mestilah kepimpinan ulama. Okey, pergi pula kepada PKR, kita dapati PKR, perjuangan PKR, saya rasa setakat yang saya tahu tidak lebih daripada menabalkan seorang menjadi Perdana Menteri. Kita nampak tu, kita nampak perbezaan. Bila perbezaan itu sudah ada dan mencengkam parti-parti, mencengkam pimpinan-pimpinan masing-masing dengan cara masing-masing, maka kita tidak dapat mempertahankan keutuhan. Bila kita tidak dapat mempertahankan keutuhan, yang timbul daripada itu ialah kerapuhan. Dan saya ambil contoh, misalnya pembahagian kerusi. Kalau kita tengok, tadi saya baca dalam blog, satu kawasan Sungai Aceh, di dalam Parlimen Nibong Tebal misalnya, orang PAS, pimpinan PAS negeri sudah membuat pengumuman bahawa Aceh akan ditandingi oleh PAS.
Pada masa yang sama, di tempat yang lain, PKR pula menyatakan bahawa itu akan ditandingi, kawasan itu, di DUN itu akan ditandingi oleh calon PKR. Kita dapati sampai sekarang pun yang merajuk, yang menghilang, yang tak datang, yang missing in action, hasil daripada perkara-perkara yang berikut. Dan kita lihat tentang pembagian kursi ini, sampai sekarang ni kita lihat. Misalnya, semalam sepatutnya diumumkan tentang barisan calon di Terengganu. Tak dapat dibuat. Pasal apa tak dapat dibuat? Kerana timbul pergeseran ini. Saya tak mengatakan mungkin dalam parti-parti lain tidak timbul ini, tetapi lumrahnya parti-parti lain ada di punya channel mekanisme menyelesaikannya. Apa mekanismenya? Kesatuan. Apa mekanismenya? Matlamat yang sama. Apa mekanismenya? Objektif yang sama. Apa mekanismenya? Lebih kurangnya ideologinya adalah sama. Jadi saya nak menyebutkan sekali lagi tentang kerapuhan ini. Maknanya rakyat Malaysia 27 juta ini jangan bersangkut dengan yang rapuh. Jangan bergayut di batang kayu yang rapuh. Jangan kita memegang, kalau kita hanyut, cari batang-batang kayu yang memang nampak dah rapuh. Maka dengan kerapuhan itu, kita pun akan rapuh. Kalau dia tenggelam, nyawa kita pun akan hilang. Jadi maksudnya bila nyawa kita akan hilang bersama-sama dalam konteks kita hidup di Malaysia ini, artinya pada saya perkataannya Syakawi ialah malapetaka akan menjadi perkara yang paling besar yang akan menyelinap kepada setiap masyarakat, setiap anggota individu yang merupakan 27 juta penduduk di Malaysia ini. Okey, kita akan berehat seketika, tetapi selepas berehat nanti kita akan terus kembali semula ke Hello Malaysia. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini.